Mimpi. Mak tak macam mimpi. Biar betul. Tak pakai. Jom. Sat je. Jom. Nak bagi hadiah kat mak. Hadiah apa? Hadiah kat mak. Ish, hadiah apa kat aku pula? Ada yang nak beratur. Agak-agak hadiah apa? Tak tahu. Bagi nah. Ish, apa dia ni? Oh, takkan terus beli macam tu eh. Beli je. Sik kan? Ha? Labuk. Ambil beg mak ya. 36. Betul lah, pasal apa nak mohon? Buka lah. Tekan. Ni tekan ni. Iya, tak sangka aku sampai dah. Dia juga sama Sat. Biar betul. Betul je. Ya, betul. Dah nak pergi apa? Auto mak. Tidur rezeki ni mana nak sangka. Mana nak tahu seperah tu ya. Aduh ya Allah. Mana tak ada. Macam melawak lah. Macam mana nak beli pun. Mimpi. Mak tak macam mimpi. Mau ingatkan hadiah apa? Mana nak tahu kata kereta ni. Aduh. Tu. Elok tak? Elok yang amat. Elok terlebih elok lah. Sangat elok. Aduh ya Allah. Kereta apa pakai nak kereta aku. Aduh. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, anak aku beli kereta. Aduh ya Allah, tak mimpi pun nak beli kereta ni. Oh ni macam ni tekan ni. Ha? Serta kaki tu. Yalah bawa. Allahu akbar nak oi. Allah. Mak rasa macam mimpi ni. Betul ke ni? Betul ke kereta aku ni? Oh, patut minta IC kan? Oh, adik, nak kereta baru kita, adik. Mak tak mimpi nak kereta baru lah, adik. Oi. Cik Duk Jom datang nak balik bila. Mak nak drive pun tak mau dah segan. Tentu pun beli kereta kat mak nak. Ya Allah. Drive dekat-dekat. Tak payah naik motor, naik kereta. Kereta ada, cari driver je. Lain kali naik kereta tak mau naik motor dah. Dah ada auto. Semua main tekan ni adik nak. Adik nak lesen nak adik? Lesen kereta. Dah buat mak. Akak beli kereta baru ni nak terus lagi ya? Patut ajak mak main. Ajak main tengok orang lah. Apalah kena beli kereta kat mak. Allah anak oi. Entahlah syukur ya Allah oi. Anak aku ni dah buat surprise sungguh. Mana kau mana? Terus sampai tak telefon tu masuk kanan. Ni kiri ni kanan. Aduh lupa dah nak kata baru kiri kanan. Oh tengok dia duduk besar tangan ni kok. Depan tu jalannya depan 3. Tak nak besar. Kaki pun tutur bawa kereta. Allahu akbar. Anak buat surprise. Padahal pelik apa tadi lupa lah. Ayah terkejut lagi. Ayah duk tanya banyak kali anak hadiah apa lah kat mak depa ni. lagi nak pergi mana lagi? Terus ya. Gila steering kacau Aduh. Syok, ya mak lo syoknya naik kereta baru.
Aduh, sejuk pula kereta lama tak ada aircon. Aduh, ni kok mana kiri kanan ni? Allahu Akbar. Duk rasa, tak tahulah dia ingat masa ni dah tak banyak dah kot. Nak pakai kereta baru tak ada dah kot. Tak tahu nak anak hadiah dah. Kereta baru pula dah. Duk ingat 60-an ni. Tak ada harapan dah lah. Nak pakai kereta baru, duk harap nak naik kereta anak-anak lah. Tak tahu mak pula dapat kereta. Aduh. Siap dengan Android player. Tu nak buat macam mana? Siap dengan reverse camera. Jenuh kena ajak pula mak karate jenis-jenis tu. Boleh buat balik benda lah. Kuih laju dah ni. Kuih laju dah. Depan ni menyerit. Masuk Tahu. kanan depan. Masuk kanan ni one way depan dulu. Onok lah weh buat kereta baru. Lagi nak pergi macam-macam, nak pergi sana sini pula kereta baru. Ada. Sikit-sikit nak naik kereta lah kali tu. Kereta pun sejuk. Dah lah tak kena buh gear. Aduh. Pandai dah bawa. Pandai dah tak ni. Aduh, tak sana dia terkejut tu. Tak confirm nak pandai lah. Warna pun segok. Mak pun kenal warna ni. Pandai pilih warna pula. Boleh bagi berapa bintang ni. Pandai buat lah. Kali tu menyerit lah. Allah. Terima kasih lah nak mak. Terima kasih lah mak. Tak sangka sungguh lah petani kena dapat kereta baru. Aduh, terima kasih sangat. Tak ada apa. Jom balik dulu. Jom balik dulu.